Benar tak hang rasa macam hang dah tunggu, hang dah doa dah, hang dah buat apa semua dah, tapi tak ada benda pun yang dapat. Mungkin kalau hang ambil pengajaran daripada ayat Al-Quran ni, boleh jadi jawapan kepada masalah hang. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang 51 ni, Allah cerita pasal kisah Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah bermalam selama 40 malam dan tinggalkan kaum dia. Tapi bila Nabi Musa pergi tinggalkan kaum dia ni, apa yang kaum dia ni buat? Waktu tu dia bermulalah start sembah lembu, jadikan sandwich sebagai ikutan. Dia pun dah buat benda yang Allah larang. Adakah mereka ni dah lupa siapa yang selamatkan mereka dulu masa Fir'aun duk kejar mereka dulu? Tapi itulah, kadang kita pun sama. Bila rezeki tak kunjung tiba, bila jodoh masih tak dapat, dan bila doa masih tak dimabulkan, waktu tu mulalah iman kita goyah, macam mula rapuh. Tapi itulah, ujian tu bukannya pada penantian, tapi ujian yang sebenar adalah pada waktu hang tengah menunggu tu. Apa yang hang buat? Adakah hang masih istiqamah? Adakah hang masih menjaga iman hang? Dan adakah hang masih yakin dengan Allah? Jangan disebabkan penantian tu mematikan iman hang. Jangan juga jadikan manusia itu sebagai tempat peruntungan hang. Sebab kalau hang bergantung dengan manusia, itu juga boleh menjadi salah satu kebersamaan. Seperti mana kaum Nabi Musa yang menyembah anak lembu pada waktu Nabi Musa tinggalkan dia dulu.